اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة والمجاهدين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين عدد أنفاس المخلوقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا تعلما وتعليم وتذكرا وتذكير ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا، والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan seluruh staf kepimpinan, ahli jawatan kuasa Tahsin Lakin, Tahsin Uda, Tahsin Uda, ingat Tahsin Lakin ya, Tahsin Bandar Baru Udang, dan yang dikasihi seluruh para pendengar ilmu, para penuntut ilmu, para mustami'. Semoga kita semua mendapat keampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu ta'ala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab Almarhum Al-Alim Al-Alamah Fadlatul Habib As-Sayyid Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya rahimahullahu ta'ala, dan kepada Almarhum Al-Alim Al-Alamah Fadlatul Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah. Dapat lagi kita menyambung pengajian pada pagi ini pada membicarakan ilmu akidah, ilmu tauhid fardu ain, pada menghurai akan kitab Sifat 20. Jadi insya-Allah kita menyambung pembacaan kitab Sifat 20 pada halaman 12, pada akhir sifat wujud. Halaman 12, akhir sifat wujud,
dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'taqid, yakni yang beriktikad. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini amin. Berkata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'taqid, yakni yang beriktikad, ia mukmin yang mu'taqid hendaklah ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang mawjud. Baik. Baik. Maka dalam kitab sifat 20, tiap-tiap sifat Allah daripada nombor 1 sampai 20, setiap sifat itu setelah disebut penerangan sifat, sifat ni lawan dia mustahil apa, kemudian dia sebut dalil, last kali dia akan sebut ayat tu, dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'taqid. Nanti qidam pun ada tu, baqa' pun ada tu, sampai akhir sifat Allah. Tiap-tiap sifat memang ada perenggan tu, dan sepatutnya bagi orang mukmin, dan sepatutnya memang ada. Perenggan tu nak ajar apa? Perenggan di situ, perenggan yang kata dan sepatutnya bagi orang mukmin tu, perenggan tu nak ajar tasawuf. Bila kita dah beriman dengan sifat Allah, bila kita dah beriktikad dengan sifat Allah, tauhid, iktikad dah jadi pegangan, bagaimana perangai kita pula? Itu yang dikatakan beramal dengan sifat Allah. Beramal dengan sifat Allah. Jadi bila kita beriman Allah bersifat wujud, perangai kita macam mana? Perangai itu dia nak ajar kat situ tu, apa nak kena buat bila dah beriman dengan sifat wujud. Apa nak kena buat bila kita dah beriman dengan sifat baqa'. Apa nak kena buat bila kita dah beriman dengan sifat qidam, sifat baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Tiap-tiap sifat dia ajar. Sebab tu pemilihan kitab sifat 20 ni jadi salah satu pilihan lah, antara dalam pengajian saya. Sepanjang saya mengajar di Johor, 4 kitab tauhid saya mengajar, sifat 20, Risalah Misbahul Munir, Bidayatul Hidayah, Syarah Matan Ummil Barahin, dengan Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid, kitab Faridah. Baik. Maka perenggan ni, kalau puan-puan hajah, ibu-ibu cek, memang tiap-tiap sampai sifat, kalau yang 20, kalau nombor 20, sama lah, sampai 20 sifat mutakallimun. Cek ujung dia, dan sepatutnya 20 ada. Maka kitab sifat 20 Habib Osman ni, bila kita belajar tauhid lepas beriman, dia ajar macam mana nak berperangai, nak berakhlak. Tu tasawuf. Beriman Allah wujud, beriman perangai. Tu. Baik. Maka dia ajar dekat situ, sebelum tu dia kata dan sepatutnya bagi orang mukmin. Mukmin ni yang beriman, tapi dia tak terangkan kat situ sebab mukmin ni dah maklum. Mukmin ni orang dah maklum apa mukmin, orang yang beriman. Tapi mu'taqid, dia terang kat situ, yang beriktikad dipanggil mu'taqid. Jadi ajar-ajar ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat semua dah beriktikad, maka kita dipanggil mu'taqid. Tapi nanti pada perenggan-perenggan yang seterusnya dia tak sebut lah, dia sebut mu'taqid situ lah. Dia tak ada buat kurungan dah.
Kerana cukup dia menerangkan pada sifat pertama saja. Sifat selepas-lepas tu pandai-pandai kau ingat sendiri. Murid saya yang sekolah lah, yang peringkat sekolah, dah sampai sifat kalam. Maksudnya dah 13 sifat lah. Saya pun tanya bila baca tu, dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'taqid. Mukmin apa? Orang beriman. Okeylah. Mu'taqid apa? Senyap. Saya tanya sekali, mu'taqid apa? Senyap. Mu'taqid apa? Senyap. Berdiri masing-masing, ketuk tampi 40 minit. Nah tu, Kementerian Pelajaran tak tahu tu. Biar dia tak tahu, pasal saya pegang menteri pun kepala tak betul. Nah, 40 minit ketuk tampi. Tak ada kira ratus ke berapa ratus, tak ada. 40 minit tu perjalan ketuk tampi. Peluh-peluh. Tak apa lah. Minggu depan datang kelas mu'taqid apa? Yang beriktikad. Dia reti sakit, dia reti takut. Ketuk tampi tak ada body touch. Saya tak lampang, saya tak pukul, saya tak rotan. Ketuk tampi je. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Mu'taqid apa? Senyap. Saya bagi tahu lah. Yang beriktikad. Gitu lah. Tapi terus tak boleh bangun. Cangkung tak boleh bangun. Untuk budak-budak kan, dia kan sekolah, dia kenalah ambil tahu. Baik. Jadi mukmin yang mu'taqid. Jadi mu'taqid tu yang beriktikad. Mukmin yang beriman, mu'taqid yang beriktikad. Beriktikadnya benda pula. Beriktikad tu benar. Apa tangan jalan mulutnya. Apa? Beriman dulu, beriktikad. Yalah, beriktikad tu benda. Berkeyakinan. Ajar jawab berkeyakinan. Berpegang. Berpegang. Tanya beriktikad. Yang beriktikad. Mu'taqid yang beriktikad. Beriktikad. Kadang dia faham tapi nak nerang tak reti. Beriktikad, berpegang. Dia punya makna tepat dia berpegang. Berkeyakinan tu dah masuk pada seerti. Kalau ambil pada yang setepatnya, beriktikad ni berpegang. Berpegang. Baik. Jadi orang beriman, orang yang berpegang iman, orang beriman, nampak tak? Kalau kata mukmin beriman, dah beriktikad berpegang, lebih kurang je berpegang iman. Berpegang tu berpegang iman. Tapi kenapa dia letak dua? Mukmin ni biasanya umum. Mukmin ni orang beriman yang umum tu lah. Yang beriman secara umum, yang masih dalam dosa besar kerana tak belajar dalil, tak mengetahui dalil, tak dengar huraian. Dia beriman umum tu. Imannya sah, tapi dalam dosa besar kerana tak belajar. Maka dia letak lagi satu mu'taqid. Ini orang yang mempelajari akidah, mempelajari perkara-perkara yang mengesahkan iman. Dia panggil mu'taqid pula. Jadi orang yang mukmin yang mu'taqid ni, perangai dia hendaklah ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang mawjud. Maksud dia, setiap yang kita nampak pada mata kasar kita, mawjud ni benda yang nampak pada mata lah. Setiap yang kita nampak pada mata kita ni, teringat Allah. Teringat Allah. Benda baik, benda ibadat, orang buat elok, orang buat baik, tengok, teringat Allah yang jadikan. Tengok alam sekitar, tengok bangunan, tengok hiruk pikuk, tengok jam tadi apa semua, jam kan. Ya Allah, ini semua dalam gerakan Allah belaka. Teringat kat Allah saja dia tenang. Allah juga ni jam ni lambat ni. Payah tu. Nak tenang-tenang keluar lah awal. Mana nak tahu Ustaz jam ni tiba-tiba je. Nak ceritanya,
sikap kita melihat sesuatu yang kita nampak pada mata teringat akan Allah. Itu sikap kita yang perlu dilatih. Bukannya tak nampak, tak teringat Allah tu berdosa tak. Ini dia ajar tasawuf ni, maksud kata perangai kita yang dia kata apa? Dan sepatutnya. Kalau ayat lama, dan sayugianya. Itu bahasa lama, dan sayugianya. Ayat moden dia dan sepatutnya. Jadi itu yang sayugia perangai kita tu. Sepatut perangai kita setiap yang benda wujud nampak Allah. Walaupun kita nak tergesa, walaupun jadi bila nampak perkara tu daripada Allah, kalau ada benda yang membuatkan kita marah, merudum sikit. Tapi bila kita marah juga, tu tanda masa tu tak teringatlah ke Allah. Bila tak teringat ke Allah, sedarlah diri kita, ya aku ni banyak lupa Allah. Sekalipun saya yang bercakap. Terkadang terlupa pada Allah. Bila teringat benda tu dari Allah, kita jadi slow sikit. Kalau benda tu yang buat kita marah lah. Sebab yang setiap yang mawujud ni, dia kata pada tiap-tiap yang mawujud bukan benda baik saja. Benda buruk, benda musibah, benda kufur. Orang kafir, Allah jadikan orang kafir tu. Dah dia kafir tu pun kehendak Allah. Dia kufur pada Allah, kehendak Allah. Kita dah bicara kan, baik buruk ni semua dari Allah. Itu i'tiqad. Cuma benda buruk, benda buruk, benda keji, walaupun nampak pada mata kita teringat Allah, haram kita sebut pada lidah menisbahkan benda tu pada Allah. Ni yang mabuk, berjudi, apa perangai bawa macam setan, apa benda buruk lah, ni semua Allah ni. Tu haram. Tak suruh sebut kat mulut. Dia kata apa? Ingat, bukan sebut. Hendaklah ingat pada Tuhan Allah. Jadi benda musibah, benda buruk, benda keji pun ingat Allah. Allah jaga. Sebut kafir itu tak boleh. Sebut kafir, boleh sebut kafir. Ya, maksudnya kita ingat Allah dalam menjadikan dia tu menjadi orang yang kafir, pilihan Allah tu. Betul lah tu. Tapi kita kata dia tu kafir, tak ada masalah sana tu. Pertama, kita ingat bahawa dia jadi kafir, dia kufur tu Allah jadikan. Okey. Kemudian kat mulut kita kata dia ni kafir. Kita boleh, tak ada masalah. Kalau memang orang tu kafir, tak apa kita kata kafir. Yang bahaya ni kita kafirkan orang Islam. Dah memang sembah berhala terang-terang. Agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian, kita memang tahu. Kita kata ni kafir. Boleh. Harus. Tapi jangan depan dia haram. Depan dia haram. Kenapa? Mencetuskan perbalahan. Pergi kat Mr. Mengendi, kita cakap dengan member kita, dia ni kafir. Apa you kafir? Marah dia ni. Jangan non-Muslim tu. Itu bukan kita hormat akidah dia. Kita menjaga adab bermasyarakat. Jangan timbulkan perbalahan, pergaduhan, jangan provok agama orang. Jadi kita kata dia ni non-Muslim ataupun dia ni Hindu, okey. Dia ni kafir. Sebut terang-terang depan, tak boleh. Haram. Kalau sebut belakang dia boleh, dia ni kafir. Sebab dia memang kafir jelas. Yang orang Islam ni hati-hati. Baik kadang dia tu berfahaman Wahabi, berfahaman Syiah, jangan sebarang kafir kan. Munafik. Munafik ni kita nak sebut biar golongan, tak apa. Individu jangan. Individu jangan. Kalau individu tu kita sebut secara umum, kita kata dia ni munafik, tapi kita tak ada ilmu pun tentang munafik. Kita tak tahu munafik ni ada terbahagi pada amali dan i'tiqadi. Kita sebut munafik aja, dia jatuh pada i'tiqadi. Maksud kata kita menuduh kafir bila sebut orang munafik. Tapi kalau kita reti munafik ni ada yang amali, munafik amal, ada munafik yang i'tiqadi, munafik akidah. Kita reti beza tu. Kemudian kita kata dia ni munafik. Dalam hati kita tu kita menyebut tu munafik amal, tak apa. Jadi kalau munafik ni Imam Ghazali pesan jangan tuduh secara individu.
tuduh secara golongan tak apa. Nah, ataupun laknat pun sama, laknat secara golongan, jangan laknat secara individu. Jadi kalau kita katalah satu orang ni, kita kata dia ni munafik. Nah, dalam hati kita munafik amal ni, sebab bila bercakap bohong, bila berjanji mungkir, bila diberi amanah khianat. Itu munafik amali. Munafik i'tiqadi, munafik i'tiqad, munafik akidah, zahir Islam dalam kapi. Jadi bila kita tuduh orang munafik akidah, munafik i'tiqadi, maksud kata kita menuduh iman dia kapi. Kalau iman dia tak kapi, kapi balik pada diri kita. Tu jangan tuduh. Kalau kata habis kadang-kadang kawan-kawan tu pergi cakap orang ni munafik, kita baik sangka je lah, dia kata tu munafik amal. Nah, cuba tanya, kau tahu tak munafik, kau cakap munafik, munafik lah. Bahaya. Boleh jatuh pada munafik i'tiqad kalau dia sebut rambang macam tu. Nah, tak usah sebut lah orang munafik. Munafik tu kadang ada kat diri kita. Kita belajar sifat munafik untuk cermin diri kita, hati kita. Kalau ada buang, kalau tak ada kita dan minta lindung dengan Allah. Orang-orang ni nampak ada tanda-tanda munafik. Kita tengok, kita dah belajar munafik ni macam mana. Kita tengok pada orang tu ada. Jangan sebut, diam. Terus sebut. Dia ni tak bagus, dia ni cukup. Dia ni munafik, orang sebut biar dia, kita jangan sebut. Itu bukan munafik, itu bermuka-muka. Talam dua muka, bermuka-muka. Tu bukan munafik. Sebab munafik ni ciri 3 tu lah, tapi munafik amal lah. Cakap bohong. Depan kita dia baik, belakang kita dia jahat. Tu bukan bohong. Talam dua muka lah. Sebab bila bercakap, dia memang jadi amalan. Cakap membohong jadi satu amalan dia. Membohong, cakap bohong. Kemudian janji mungkir. Kemudian bila diberi amanah khianat. Tanda-tanda tu mesti ada 3-3. Tak ada salah satu je jatuh munafik amal. Jadi munafik amal ni sifat cela lah, bukan kafir. Berdosa. Berdosa tu kadang jatuh dosa besar, kadang jatuh dosa kecil. Munafik amal ni. Munafik i'tiqad dipanggil i'tiqadi. Munafik i'tiqad ni kafir iman, zahir Islam. Jadi iman tak, benda tak nampak. Jangan kita pandai-pandai tuduh. Tapi Nabi bagi tanda. Munafik i'tiqad ni ada 3 tanda. 2 tu saya lupa. Salah satu dia, munafik i'tiqad ni bila dengan orang kafir cukup berbaik-baik, cukup toleransi. Dengan orang Islam ni bertegas, nak berbalah, berkeras saja. Tu tanda tu. Tanda. Ada kat dia ni, senyap. Jangan. Ada tanda kat orang, kita muhasabah. Jangan kita ada tanda tu. Tu je. Dengan orang kafir berbaik-baik, berlembut. Dengan orang Islam tu nak berkeras, nak berpecah, nak bergaduh. Kerana Allah sebut dalam Quran, azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Sifat orang beriman ni dengan orang Islam dia berlembut, toleransi. Kok mana jahat orang Islam tu dia berlembut. Dengan orang kafir ni dia bertegas. Ada tempat lembut tu lembut lah. Ada tempat tak boleh tolerate, dia kena tegas. Ini sampai sentuh bab akidah pun. Tak apa. Dia jahil, kita maafkan. Sampai bila dia nak jahil gitu? Mana tindakan undang-undang Islamiah? Dah buat sorry, provok, sorry. Dia jahil. Baik kau orang kafir tu. Tanda ada tu. Tapi kita tak nak tuduh. Tu. Baik, maka bila kita ni mata melihat setiap sesuatu yang wujud, ingat Allah. Tengok orang buat ibadat, ingat Allah, syukur. Tengok orang buat maksiat, buat kufur, sembah berhala, ingat Allah, minta lindung. Minta lindung. Bila kita tengok
rumah berhala, orang kafir sembah berhala, orang bermaksiat dengan berzina, berjudi, dengan dedah aurat, kita teringat Allah. Allah kehendak perkara ini berlaku atas dia. Maka dalam hati kita akan timbul dua perkara. Pertama, syukur, ya Allah, kau tak jadikan aku macam tu. Syukur, ya Allah. Nah, yang kedua, minta lindung, ya Allah, jangan jadikan aku macam tu, ya Allah, minta lindung. Ada tak kita kata dia? Tak ada. Dia dah apa ni, tak reti-reti dah tu renta pun dah aurat dah. Tu renta. Nah, kita tak kata ke dia, tapi datang kita syukur Allah tak jadikan kita gitu. Datang rasa takut, ya Allah, lindung aku daripada jadi begitu. Bahkan bukan dua rasa dalam hati tu. Yang ketiga apa? Doa pula, ya Allah, bagaimana kau kehendak kebaikan pada aku, begitu juga kau pilih untuk dia. Nah, doa kebaikan untuk dia pula. Kemudian kalau nak tambah lagi yang keempat, kita nampak kekufuran, kita nampak kemaksiatan pada orang, kejahatan pada orang. Yang keempat, kita yakin apa? Kita yakin dia tak selama macam tu. Dia tak selamanya macam tu. Nah, itu kita jumpa di hari ni. Betul kan, lagi ada kita jumpa lagi? Ada. Orang kita tak kenal. Nah, entah malam ke besok ke berubah dia, kita tak tahu. Yang kita ingat apa yang kita nampak tadi. Jadi bila kita melihat kekufuran, kemaksiatan, kejahatan, kita teringat pada Allah. Nah, bila teringat pada Allah, pertama tadi kita syukur Allah tak jadikan kita begitu. Kedua, kita minta lindung dengan Allah. Jangan jadikan aku macam tu, sebab aku tak selamanya selamat. Aku dalam genggaman-Mu, ya Allah. Genggaman ni bukan tangan, kekuasaan lah. Hati kita dalam kekuasaan Allah. Jadi kita minta lindung. Kemudian yang ketiga, kita berdoa kebaikan untuk dia. Macam mana Allah beri kita kebaikan, hidayah, taufik, macam tu kau bagi pada dia, ya Allah. Yang keempat, kita yakin dia tak akan macam tu selamanya. Entah kita jumpa dia tengah hari macam itu, malam ya Allah menangis apa semua dapat hidayah, berubah dia. Kemudian perempuan pula tu berubah pakai niqab. Dah kita tak kenal, dia dah berubah rupanya. Nampak? Tu 4 rasa dalam hati tak? Syukur, minta lindung dengan Allah, berdoa untuk si pelaku maksiat. Yang keempat, kita yakin dia takkan selamanya jahat. Ada tak kita ngata kat dia? Tak ada. Tapi mata kita tetap melihat perkara tu dari Allah. Itu akidah. Itu akidah. Kalau mata kita kata itu pilihan dia, dia yang nak buat kita semua, kalau berpegang begitu, akidah begitu, tu Mu'tazilah. Akidah dosa besar. Kerana menisbahkan jahat tu daripada makhluk sendiri. Makhluk ada iradat dan qudrat. Tu. Pada akidah, makhluk tak ada iradat, tak ada qudrat. Tu pada akidah. Nah, kalau pada syariat, ya, makhluk ada qudrat, makhluk ada iradat, itu pada syariat. Tapi walaupun pada syariat makhluk ada qudrat, makhluk ada iradat, qudrat yang hadisah, iradat yang hadisah. Qudrat yang hadisah ni apa? Iradat yang hadisah. Hadisah ni apa? Yang diberi, dikurnia dari Allah. Nah, qudrat kekuasaan kita Allah beri, bukan mutlak dari kita. Iradat kehendak kita Allah beri, Allah campak, Allah buat kehendak kita. Jadi zahir kita ada kehendak, iradat. Zahir kita ada kuasa, qudrat dari Allah, qudrat iradat kita tu. Maka dipanggil qudrat iradat yang hadisah. Dah qudrat iradat Allah, qudrat iradat Allah qadimah, tiada mula, tiada pencipta. Kidam tu lah. Jadi bila kita ambil 4 rasa tadi, syukur, minta lindung dengan Allah, doa untuk si pelaku maksiat, dan meyakini dia tak selamanya jahat, selamat hati kita. Dan kita dapat beramal dengan ni. Mana tiap-tiap suatu yang wujud nampak pada mata, ingat Allah. Untung saya ngajar, kenapa tahu? Kitab ni saya ngajar, nanti sini saya ngajar sini, saya ngajar sini, saya ngulang. Ada ngulang? Jaga. Saya cakap gini ni, baru kat jalan tadi, dia ni bawa la ilaha illallah, macam setan bawa lah dia ni, geram. Bila ngajar ni, tadi masa aku buat kita, aku tak teringat Allah. Saya dapat teguran untuk diri saya. Tu saya ngajar.
Mengajar bukan saya bagus. Banyak tempat saya ulang kitab ni. Untung saja. Ajar-ajar nak untung baca balik lah. Oh, gini. Ataupun dengar kuliah-kuliah yang lain. Gitulah dah. Bahagian masing-masing. Kalau kita nak sentiasa banyak ingat, antara kita ulang baca nota kita ataupun kita ulang tengok kuliah kita. Gitu je lah. Walaupun tak banyak masa, selit-selit lah. Tapi mungkin saya ni walau ngajar sebab mungkin saya ni cepat alpa. Mungkin ajar-ajar jenis cepat ingat. Jadi tak payah ulang. Belajar sekali tu ingat dah macam Imam Syafi'i. Tu. Jadi kalau perkara baik kita ingat pada Allah, senang. Tengok perkara baik ni semua Allah jadikan Allah tu senang. Tapi bila perkara jahat tadi tu, jangan kita pada zahir memanglah kita kata makhluk yang pilih dia yang nak buat gitu tu zahir i'tiqad kita berpegang segala yang dibuat tu jahat, maksiat tu semua Allah kehendak, kuasa Allah. Tak akan terjadi kalau Allah tak kehendak. Dah kalau kat kita pula, kita ni mawujud. Kita ni wujud, kita nampak diri kita. Kita buat jahat, i'tiqad tetap. Mana? Allah kehendak, kuasa Allah. Kalau Allah tak kehendak, aku pun tak bergerak walau sekelumit. Dah aku buat maksiat tadi, dia gini. I'tiqad ni bukan suruh serentak rasa masa kita teringat nak bertaubat tu kita sekali rasakan Allah yang jadikan. Bukan. Dia gini bila kita minta, ya Allah ampunilah aku, kemudian rasakan sekali dalam hati yang aku buat maksiat ni pun Allah kehendak. Dia tak suruh buat gitu. Akidah bila dah belajar, dah berpegang, disimpan dalam tu, tak teringat tak apa dah. Yang penting dah tahu. Ada tak bila kita bertaubat, dalam pada kita mengakui kita buat salah, kita merasakan sekali bahawa ni yang kehendak buat jahat ni Allah juga? Tak ada tak? Memang kita menyesal sendiri, rasa salah sendiri, berdosa sendiri, rasa buruk keji diri kita, kita minta ampun dengan Allah, kita menangis, menyesal. Tak ada kita mengingati bahawa maksiat yang berlaku atas kita ni Allah yang kehendak. Tak ada. Tak apa ke kita tak teringat tu? Tak apa. Tapi bila kita ambil balik fail akidah tadi dalam hati kita, dalam i'tiqad kita, ambil balik fail akidah tadi, bila dikeluarkan balik fail tu, maksud kata ingatan tu kita ingat semula, oh maksiat ni dari Allah. Jadi i'tiqad ni bukan suruh serentak rasa dengan yang kita buat syariat tu. Kalau dia buat ujian, dikatakan ujian dari Allah. Memang ujian. Itu macam ujian dari Allah. Kita buat maksiat ni ujian dari Allah. Maksud kata kita gagal lah masa tu. Itu syariat lah. Kita gagal syariat. Gagal kita, siapa yang gagalkan? Allah. Pilihan kita syariat. Zahir syariat pilihan kita. Kita yang pilih. Faham? Akidah, siapa yang pilih? Allah. Itu kata ketetapan tu dah tetap sejak azali. Dah kita tahu tak? Tak. Bila tak tahu, apa nak buat? Taat pada syariat. Taat tuntutan agama. Ikut suruhan agama. Sebab bila ada orang kata, kalau Allah dah tetapkan neraka macam mana? Kita beriman, beramal, tiba ujung kita neraka. Kita mana tahu entah neraka. Entah neraka. Pertama, itu buruk sangka dengan Allah. Satu. Yang kedua, dia mendengar bisikan iblis. Kalau entah neraka, tak payah beramal lagi ni. Kalau beramal kan buatnya neraka macam mana? Entah kita mati kafir nak kata apa. Dia mikir benda yang tak pasti. Sebab iradat Allah, ketentuan Allah kita tak tahu, takdir Allah. Habis apa nak buat sebenarnya? Taat syariat. Taat syariat, ikut hukum hakam, berdoa. Berdoa pun Allah gerakkan.
Berdoa tu tak memberi kesan pun. Adakah berdoa tu memberi kesan? Berdoa tu memberi bekas? Berdoa tu mengubah? Tidak. Berdoa tu pun Allah gerakkan bibir lidah kita. Berdoa tu pun dari Allah juga. Kita berdoa pun Allah yang gerakkan juga. Tu akidah. Oh, yang Nabi kata berdoa mengubah takdir, itu takdir mu'allaq. Takdir yang boleh berubah di Lauh Mahfuz. Takdir yang kita pada syariat ni, bila sedekah panjang umur, bila berdoa kabul, bila erat silaturahim panjang umur. Panjang umur ni dah pendek umur dah ni. Habis bateri dia dah tak panjang umur. Ada. Jadi takdir yang boleh diubah-ubah bukan takdir yang hakiki. Takdir yang boleh diubah-ubah ni bukan takdir yang hakiki. Dekat sini nak kena terang balik. Ada bateri? Ni. Oh ni. Nanti saya datang bawa bateri spare, okey. In case saya tak dalam bag, tak payah susahkan ajar-ajar ni. Nak bawa bateri pula. Nak cari plaskan tu tak ada, tak jumpa ni. Tu. Boleh. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini bagi cikgu. Jadi bila kata ini ujian Allah, betul lah tu. Memang Allah uji kita. Ini ujian Allah. Dah kita menghadap ujian. Bila kita menghadap ujian, kita gagal, kita pilih jalan ni, kita pilih jalan tu, kita gagal, kita. Betul? Pada syariat. Syariat yang berdalilkan suratul Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu jualah ya Allah kami. Siapa kami? Kita lah. Hamba kami menyembah. Dan hanya kepadamu jualah ya Allah kami. Siapa kami? Kita memohon pertolongan. Maka Allah iktiraf makhluk hamba ada perbuatan sendiri, ada pilihan sendiri. Syariat. Syariat. Betul lah kalau kita kata tu pilihan kita kan Ustaz, kita yang gagal, kita yang pilih. Ni ujian Allah pada kita. Kemudian dah kita buat maksiat tu, ujian Allah, kita menangis, kita bertaubat. Bertaubat memang tuntutan syariat. Bertaubat memang tuntutan syariat. Wajib bertaubat. Maka jangan salah faham pada akidah. Buat apa bertaubat kalau dah Allah yang gerakkan? Allah, apa salah aku pula? Jangan. Akidah dengan syariat jangan pisah. Kalau dia kata ni semua Allah dah tetapkan, Allah yang gerakkan aku buat maksiat, ini pilihan dari Allah, ni kuasa dari Allah, buat apa aku taubat? Allah yang salah. Allah salah. Itu buang syariat, jadi Jabariyah. Sesat. Kalau kata ini memang kita yang pilih, kita yang ni, Allah tak ada. Allah dia buat benda-benda baik, takdirkan yang baik-baik je, yang ni salah kita ni apa semua. Itu jadi Qadariyah. Buang hakikat, buang i'tiqad, sekaligus jadi Mu'tazilah. Maka tadi hajah-hajah ni saya sebut satu-satu ni pasal kelas bulan sekali Al-Maklum. Saya bimbang benda ni nanti bila lupa dia teringat balik. Sebab belajar umur dah 40 ke atas.
Nah. Dah 7 dah ngaku sendiri 7 series. Nah. Jadi bila hajah seorang kata, ustaz kalau kita kata tu ujian Allah, memang ujian Allah. Tu syariat. Kalau kita kata tu pilihan kita, kita yang memang nak buat ketika tu, atau kita tengok orang itu memang pilihan dia, memang pilihan dia, syariat. Iktiqad kita, akidah kita menyandarkan segala kepada Allah. Nah, gagal kita dalam ujian kehendak Allah, Allah jadikan kita gagal, qudrat. Nah, kemudian itu yang kita buat segala-gala tu pilihan Allah, kehendak Allah, iradat dia. Berlaku atas kita tu qudrat Allah, kuasa dia. Nah, tu akidah. Jadi barang akidah ni, perkara akidah ni, belajar, faham, pegang. Pegang tu amal lah. Amal kita masuk pada ni lah, tasawuf. Pegang tu pun sebenarnya amal batin, berpegang. Lepas kita belajar, kita dengar, dengar ni macam pagi ni lah. Yang zahir syariat memang pilihan kita, perbuatan kita. Nah, zahir syariat. Pada batin akidah dipanggil hakikat tu, segala gerak yang ada berlaku pada kita, baik, buruk, maksiat, ibadat, mungkar, makruf, nah, segala-gala kehendak Allah, iradat dia, kuasa Allah, qudrat dia, segala-gala. Tu akidah. Jadi akidah ni dah belajar, dah dengar, dah faham, dah pegang, cukup. Suruh rasakan, tak. Suruh ingat, tak. Macam mana kita nak ingat kalau kita sendiri ingat syariat dah jadi bertembung? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa aku, ya Allah. Aku menyesal, ya Allah, melakukan perkara ni. Aku gagal pada ujianmu. Yang gagalkan aku pun kau juga, ya Allah. Kan jadi canggung tu, celaru. Nah, situ. Jadi bila kita memang pegang syariat, zahir kita memang banyak pada syariat. Tapi bila itiqad tu dia duduk dalam situ, dia diam situ lah. Bukan suruh sekaligus ingat dua-dua, bukan. Nah, jadi macam tak menangis pula. Ni aku menangis ni pun Allah jadikan jadi macam sedih tak sedih. Jadi macam celaru. Nah, jadi i'tiqad tu apa tadi kita kata, lepas kita belajar, lepas kita faham, lepas kita ingat, lepas kita berpegang, dia duduk diam situ. Nah, kemudian yang kita duk rasakan, nampak ni syariat. Aku gagal, pilihan aku yang nak buat benda ni, salah ke diri kita, syariat. Nah, jadi kalau saya tak sebut gini, ya habis kalau Allah yang kehendak, Allah yang pilih, nak taubat macam mana? Dah tak reti pula nak taubat. Nak benda duduk dalam saja. Jangan sampai ni dia punya keburukan ni gini. Jangan sampai pada syariat kita sandarkan segala buruk, maksiat, kegagalan kita pada ujian Allah, kita rasa pada diri kita. Itu syariat, betul lah. Tapi bila kita mengingat, ataupun orang tanya, dah yang hakikinya, yang menghendaki engkau buat maksiat ni apa semua ni, kita bicara akidah, ataupun kita mengingat pada hati kita, yang menghendaki, ni akidah ni, yang menghendaki aku buat maksiat apa semua ni aku sendiri, dosa besar akidah. Bila duk mengingat pada akidah, dia timbullah fail tu. Faham tak sebut fail ni kan? Dia fail mana pula, dia kata. Itulah ilmu dalam dada tu. Bila ingat balik, nah, kita taubat syariat tadi betul lah. Tapi bila kita nak mengingat balik tentang akidah kita, yang menghendaki buat maksiat, yang mentakdirkan aku buat maksiat ni semua, ni memang aku sendiri. Bila akidah dosa besar. Jadi bila kita syariat, kita bertaubat, menjalankan kewajipan bertaubat kita, mengaku salah kita, menangis, menyesal atas kegagalan kita, kelemahan kita. Nah, tapi bila kita duduk-duduk teringat pada akidah tu, ini semua kehendak dari Allah. Allah menghendaki perkara buruk tu atas aku. Maka kita akan sebut apa? Celakanya aku. Allah kehendak buruk atas aku. Tu. Nah, jangan kita kata, takkanlah Allah sezalim tu kehendak. Allah tak zalim. Allah tak zalim.
Allah kehendak buruk pada makhluk, pada hamba, segala puji bagi Allah. Saya ambil ayat tu, saya letak elok-elok. Segala puji bagi Allah yang menghendaki maksiat pada hamba. Segala puji bagi Allah yang menghendaki mungkar pada hamba. Segala puji bagi Allah yang menghendaki kejahatan pada hamba. Segala puji bagi Allah. Nak dalil, dua dalil. Satu dalil lagi dia lebih umum. Dalil ni memang ajar-ajar dengar dah, sampai boleh ngajar tak silap saya. Tapi mungkin saya yang rasa macam dengar tu dah macam sebut selalu. Rupanya saya sebut dah banyak tempat. Yang kalau kat sini tu sebulan sekali sebut, sebulan sekali sebut. Saya rasa macam dah banyak kali sebut. Tak apa. Gini, dan segala puji, yang mungkar, yang maksiat, yang buruk, yang jahat, Allah kehendak, ya. Yang kufur, yang kafir, Allah kehendak, ya. Tak apa ke? Bukan tak apa. Segala puji bagi Allah menghendaki segala-gala yang buruk. Musibah. Buruk, jahat, maksiat, mungkar, kufur, musibah. Semua tak, kita tak nak tu, semua kita tak nak tu. Allah kehendak dengan iradat dia, Allah jadikan berlaku dengan kudrat dia. Tu akidah. Pegang tu, simpan dalam, duduk senyap situ. Syariat jalan. Buat dosa taubat, buat salah dengan orang minta maaf, menyesal, mengaku diri buat salah, menangis. Syariat jalan. Akidah tu dalam tu. Faham dalil surah Fatihah ayat 2. Duk baca 17 kali sehari. Rakaat kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 ayat tu. Segala puji bagi Allah. 1 ayat. Rabb sekalian alam. Rabb Tuhan. Saja nak revision. Rabb ni Tuhan yang mana ni? Tuhan Allah lah. Memang Tuhan Allah. Rabb Tuhan. Ilah Tuhan. Beza mana? Kena syarah balik. Tak apa kan? Saya ngajar biar pegang, biar faham. Alam nanti ni lah, ingat balik lah aja jalan. That's not me. Tu bukan cara saya ngajar. Okey, la ilaha illallah, tiada Tuhan. Ilah Tuhan juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan. Seru tu Tuhan. Seru. Sarwa. Sin ra waw. Pergi kat Rumi, SERU Ustaz. Seru. Sarwa tu bahasa Sanskrit. Bukan bahasa Inggeris, bukan. Sarwa, sin ra waw. Tapi bila orang salah baca, seru. Jadi cetak Rumi SERU, seru. Sarwa. Bukan serawa. Orang sebut sarwa, apa? Serawa. Serawa. Ingat makan aja. Sarwa. Sarwa tu bahasa Arab, Rabb. Jadi segala puji bagi Allah, sarwa sekalian alam. Sanskrit. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bahasa Melayu. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Bahasa Arab. Rabb, sarwa, Tuhan. Tu sama tu. Tapi tadi kata ilah Tuhan, Rabb Tuhan. Jadi sarwa bukan ilah. Sarwa ni Tuhan yang dimaksudkan dengan Rabb. Sekarang ambil pengetahuan ilah apa? Yang kita kata tiada Tuhan, tiada ilah kecuali Allah. Ilah apa? Tuhan yang maha layak disembah dengan sebenar-benar sembah. Itu ilah. Ilah Tuhan yang maha layak disembah dengan sebenar-benar sembah. Jangan tinggal ayat ujung tu. Kerana maksud takrif ilah ni ma'bud bihaqqin. Ma'bud ni biasa dengar
dalam doa tengah malam pukul 12 Best of 4. Al-Malikil Ma'bud. Kenal suara siapa tu? Ma'bud ni sembahan. Ma'bud. Jadi ma'bud pada maksud ilah tu Tuhan. Tuhan yang mana ilah ni? Yang maha layak disembah dengan sebenar-benar sembah. Itu ilah. Barulah nak nafi ilah. Ini nafi berhala. Buat apa? Tiada Tuhan, yakni tiada berhala kecuali Allah lah Tuhan sebenar. Pemahaman akidah yang salah. Kita nak nafi tiada tu nak nafi ilah, bukan nak nafi makhluk. Pernah dengar ada ustaz mengajar gitu? Tiada ilah ni, tiada patung, tiada berhala, tiada bulan, tiada bintang, tiada pokok, tiada matahari, tiada api. Dia sebut semua sembahan-sembahan kafir. Kita kalau sebut tu Tuhan kafir, setengah ulama masih kata boleh. Tapi setengah ulama melarang. Sebab seolah-olah kita iktiraf pula tu Tuhan dia, kita Tuhan kita. Mana ada Tuhan selain Allah? Tapi setengah ulama kata kalau sebut dekat kuil Hindu, kat tokong tu Tuhan dia. Contoh cucu tanya, tu apa patung-patung? Tu Tuhan dia. Boleh. Tapi kebanyakan ulama melarang. Jangan sebut tu Tuhan dia, tu sembahan dia, tu berhala dia. Sembahan dia, berhala dia, tu lebih elok. Sebab tu bukan Tuhan. Tapi yang kita nak nafi sini, la ilah ni tiada Tuhan. Ilah apa? Ulang. Tuhan yang Tuhan yang maha layak dengan sebenar-benar. Tu ilah. Jadi panjanglah ayat dia. Mana? Tiada Tuhan yang maha layak disembah dengan sebenar-benar sembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang maha layak disembah dengan sebenar-benar sembah kecuali Allah. Kalau yang tiada Tuhan selain Allah, pendek je Sebab tu pemahaman akidah kita tak kokoh. Sebab ilah tak faham. Tak faham ilah. Jadi la ilaha illallah, orang berzikir, dia berzikir, orang ayun kepala, dia ayun kepala. Ilah tak erti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk tarikat. Last-last terikat. Yang laju la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih. Ilah apa? Entah. Baling tasbih ni kan. Zikir reti ilmu tak nak belajar. Marah lah. Memfitnah jemaah-jemaah tarikat. Baik. Jadi ayat panjang tu tak faham lagi tu. Saya tahu tak faham lagi tu. Tiada Tuhan yang maha layak disembah dengan sebenar-benar sembah kecuali Allah. Saya ulang tiada Tuhan. Sebab mula-mula tu kan la kan. La tu kan tiada. Tiada Tuhan yang maha. Gugur ni. Ni semak balik ajar-ajar tulis. Saya baca tu semak balik. Yang mana tertinggal perkataan, letak. Ilah tu ke nak la ilaha illallah tu. La ilaha illallah tu. Tiada Tuhan yang maha layak disembah dengan sebenar-benar sembah kecuali Allah. Saya ulang ini bukan saya yang ulang, bukan. Ni saya ulang. Ajar-ajarnya tak main parti. Tiada Tuhan yang maha layak disembah dengan sebenar-benar sembah kecuali Allah. Panjang ustaz, nak terjemah dalam hati, nak berzikir macam mana? Jadi kalau
Kalau nak ambil dalam zikir, jangan ambil yang Melayu, kena ambil yang Arab. La ma'bud bihaqqin illallah. Pendek. Nah, dia gini, masa berzikir tu tiada Tuhan selain Allah. Boleh dah tu. Nak tiada Tuhan selain Allah. Tuhan tu kita dah faham dah tu. Tiada Tuhan yang maha layak disembah dengan sebenar-benar sembah kecuali Allah. Okey, murid, cuba baca lagi sekali, cikgu nak dengar. Nanti. 1, 2, 3. Tu kalau kata faham, tak faham lagi tu. Tak faham lagi. Gini, nak faham sungguh gini. Tuhan yang maha layak disembah. Faham itu? Saya cakap tu. Tuhan yang maha layak disembah dengan sebenar-benar sembah tu tak ada. Tuhan yang maha layak disembah dengan sebenar-benar sembah tu tak ada kecuali Allah. Baru nak tercengang. Tak ada. Pasal tergantung, aku tak habis kan. Ujung tu illallah. Faham? Barulah kita nafi la ilaha illallah. Sebab tadi nafi la tu dekat ujung. Nah, la tu saya pindahkan ke tengah. Tuhan yang maha layak disembah dengan sebenar-benar sembah. Ilah tu tak ada ilah. Mana ada ilah kecuali Allah. Situ baru masuk faham. Tiada Tuhan yang maha layak disembah dengan sebenar-benar sembah kecuali Allah. Tu kata tiada ilah selain Allah. Ilah ni tak ada. Tuhan yang maha layak disembah dengan sebenar-benar sembah ni tak ada Tuhan macam tu. Tak ada kecuali Allah. Tu ayat tu dipanggil ayat yang hasar. Dia jadi terbalik. Ginilah. Siapa datang kuliah semalam, tak ada seorang pun yang hadir kecuali Hajah Hamimah. Contoh kan. Tak ada seorang pun yang hadir kecuali Hajah Hamimah. Lepas tu yang si bengong ni tanya, Hajah Senah? Hajah Ramlah? Orang dah kata tak ada yang hadir kecuali Hajah Hamimah. Tanya lain buat apa? Begitulah. Tidak ada ilah, tak ada Tuhan yang maha layak disembah dengan sebenar-benar sembah. Tak ada kecuali Allah. Tanya lagi. Nampak? Tanya. Orang dah kata tak ada kecuali Allah. Situ kukuh pemahaman akidah tu, baru faham la ilaha illallah tu. Clear? Syukur Allah memberi kefahaman. Saya menyampai je. Itu ilah. Nak masuk Rabb lagi 2 minit. Rabb ni yang kata dalil tadi, syariat kita gini. Yang akidah kita pegang ni semua dari Allah. Okey, Rabb. Sebab tadi bila syariat, saya kata syariat jalan menjalankan kewajipan kita, bertaubatlah apa semua, menyesal, menyandarkan segala buruk pada kita, semua syariat jalan. Akidah tadi kita dah belajar, kita dah dengar, kita dah faham, kita dah berpegang, duduk dalam, cukup situ. Maka bila kata akidah tu, buruk kita, jahat kita, kufur kita, tadi itulah, buruk, maksiat, jahat, mungkar, kufur, musibah, semua tu Allah yang kehendak, iradat dia, Allah yang jadikan berlaku, kudrat dia. Itu akidah. Dalil dia. Jadi saya kata apa tadi? Segala puji bagi Allah yang menjadikan kufur pada hamba. Segala puji bagi Allah yang menjadikan maksiat pada hamba. Segala puji bagi Allah yang menjadikan mungkar pada hamba. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kejahatan pada hamba. Segala puji. Ya, segala puji. Itu datang suratul Fatihah ayat 2. Alhamdulillah maksud apa? Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Rabb yang kata sarwa tadi lah, Rabb sekalian alam. Rabb ni Tuhan. Sekarang Rabb, Tuhan yang mana Rabb ni? Tulis Rabb, Tuhan yang maha mentadbir lagi maha mencipta. Tu Rabb. Itulah Rabb.
Tuhan yang maha mentadbir. Tadbir, manage, urus. Tadbir, T-A-D-B-I-R, maha mentadbir. Lagi maha mencipta. Itu Rabb. Ulang balik. Tuhan yang maha mentadbir, lagi maha mencipta. Tadbir dan cipta apa? Al-alamin, sekalian alam. Alam ni ada 3 tafsiran. Tafsiran pertama, alam ni adalah alam yang berakal. Alam ni, kalau kita nak faham, alam selain daripada Allah, semua alam. Bukan Allah je nama dia alam. Bukan Allah namanya alam. Syurga alam, neraka alam, rumput alam, meja alam. Segala-gala yang bukan Allah namanya alam. Tapi yang kata al-alamin sini ni isim khas, ada alif lam. Maka alamin sini tafsiran pertama, alam yang berakal. Mana? 3. Jin, manusia, malaikat. Itu tafsiran pertama. Jadi Allah mentadbir dan mencipta jin, malaikat, manusia. Ya, tafsiran pertama. Senang tak faham tu. Okey. Tafsiran kedua pula. Tafsiran kedua ni pun senang juga. Tafsiran kedua, tafsiran pertama tadi dapat tak? Alam yang berakal tu. Apa dia? Jin, manusia, malaikat. Tu alamin tu. Tafsiran kedua, alamin ni berbagai-bagai alam. Alam kita, alam syahadah, alam muluk, kemudian alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam barzah, alam akhirat, alam arwah, alam ruh, alam barzah, alam mahsyar. Banyaknya alam. Tu alam tafsiran kedua, berbagai-bagai alam. Ada alam jin, ada alam macam-macam kan. Jadi tafsiran kedua tu, kalau nak catat, berbagai-bagai alam. Gitu lah. Dia nak catat semua, saya kata tadi, laju tak ni kata. Tak tertulis, tak payah tulis semua nama-nama tu. Berbagai-bagai alam dah. Tu lah. Itu pun senang nak faham. Biasa kita faham yang tu tak? Tafsiran kedua tu. Tapi itu tak masuk lagi tu. Sebab yang nak masuk pada segala puji bagi Allah yang jadikan maksiat, kejahatan, kufur, musibah ke atas hamba ni, Allah jadikan semua tu sehingga kan Allah hidupkan orang hidup ni lahir Islam, membesar Islam, beramal, beriman, ujungnya mati kafir. Kita geleng kepala ke? Habis nak kata apa? Allah tak sekejam tu. Akidah mana? Allah tak sejahat tu. Akidah mana? Lahir dalam keluarga Islam, beramal Islam, beriman, beramal, hujung jadi asbab murtad, mati kafir, kekal neraka selama-lamanya. Allah tak, apa Allah tak sekejam tu apa? Allah tak apa? Segala puji bagi Allah yang buat hamba dia jadi gitu. Segala puji. Ini nak masuk tafsiran ketiga ni. Mana? Al-alamin. Tafsiran ketiga ni apa? Al-alamin ni zat makhluk, sifat makhluk dan perbuatan makhluk. Itulah alamin. 3. Apa 3 tu? Zat, yakni diri makhluk. Tubuh makhluk tu lah, tubuh kita Allah jadikan. Zat makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk. Sifat makhluk, sifat jahat, sifat munafik, sifat kafir, sifat cela, sifat buruk, Allah jadikan. Allah yang mentadbir dan mencipta. Dah Allah mencipta sifat jahat keji pada hamba tu. Ambil pangkal ayat tadi, alhamdulillah tu maksud apa? Segala puji bagi Allah. Yang kata perbuatan makhluk yang baik-baik saja, ibadat, bukan nikmat saja, bukan. Perbuatan tadi zat, sifat, perbuatan kan. Perbuatan makhluk tu baik, buruk, ibadat, maksiat, nikmat, musibah,
mungkar ma'ruf. Nah, munafik mukmin, kufur mukmin, semua Allah takdir, Allah cipta. Itu akidah. Jadi bila lahir, macam cerita tadi lah, lahir Islam, membesar, beramal, semua baik, entah apa hujung Allah celakakan, Allah kehendak murtad hamba ni sesat, maka murtad, mati kufur, kekal neraka selamanya. Perbuatan Allah tu, pangkal ayat 2 tadi apa? Segala puji bagi Allah yang mentadbir dan mencipta kehidupan hamba dia jadi celaka gitu. Segala puji bagi Allah. Itu dalil pertama. Dalil kedua dalam kunut, falakal hamdu ala ma qadait, maka sungguh terpuji. Nah, falakal hamdu, maka sungguh maha terpuji Allah yang telah menetapkan segala-gala yang ada pada makhluk. Allah tetapkan kufur, segala puji bagi Allah. Allah dah tetapkan maksiat, segala puji bagi Allah. Tu nisbah Allah, segala puji. Zahir syariat, nisbah kita kufur, hina, maksiat, cela. Situ kan. Benda ni jalan seiring. Dapat? Yang nak sedia bekal tu, dia takut nak tinggal tempat duduk dia tu. Pasal dia nak salin tu. Tak apa, kita tunggu. Berhenti memang 10 suku tadi saya kunci. 4 minit terlebih. Faham tak tu? Kalau rasa bengong tu pasal akidah kita dah bertahun-tahun kita berpegang dengan akidah dosa besar. Belajar dah umur 50, 60, dengar gini nak betulkan tu dia jadi macam pening, macam bengong. Segala puji bagi Allah yang jadikan kufur, segala puji bagi Allah yang jadikan maksiat. Dia jadi macam nak betulkan waya balik. Pasal apa? Berpuluh tahun berpegang dengan akidah fasik, akidah dosa besar, akidah batil, memang tak sampai kufur. Nah, kalau makhluk ada perbuatan sendiri, pilihan sendiri, di mana wahdaniyah Allah pada iradat? Di mana wahdaniyah Allah pada kudrat? Kudrat Allah esa. Makhluk kalau kata ada kudrat, kudrat yang baharu yang Allah cipta, yang Allah kehendak. Yang maksud kudrat Allah esa hanya semata-mata Allah yang maha berkehendak. Iradat Allah esa hanya semata-mata Allah yang menghendaki. Makhluk tak ada kehendak, tak ada kuasa, tak ada perbuatan, tak ada pilihan. Baru datang esa Allah pada af'al, perbuatan. Mengesakan Allah ni 3. Esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat, esa Allah pada perbuatan. Esa Allah pada zat, la ilaha illallah. Esa Allah pada sifat, wahdahu. Esa Allah pada af'al, perbuatan, la syarikalah. Baru zat sifat perbuatan Allah kita esa kan. Zikir reti, ilmu tak reti. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Biasa zikir tu. Pemahaman dia esa Allah pada zat, sifat dan perbuatan Allah. Bila perbuatan Allah esa, hamba makhluk tak ada perbuatan. Dalil ketiga, tadi kunut. Dalil kedua, dalil ketiga surah Al-Qasas, kamilah yang menciptakan kamu dan kamilah yang menciptakan perbuatan kamu. Perbuatan kita Allah cipta. Semua. Dah yang kata tadi elok beriman, warak apa, tiba-tiba mati kafir. Tak dengar cerita kisah wali Allah. Wali tu terjadi kufur, mati kafir, kekal neraka. Yang jadikan kufur, mati ujung kafir tu Allah jadikan. Allah jadikan. Muka tak berhati ni. Allah jadikan. Segala puji bagi Allah yang perlakukan hamba dia sebegitu. Akidah. Nampak? Tu kita melihat orang. Kalau kita melihat diri kita, benda tu simpan aja. Kita bersibuk dengan syariat. Tapi bila kita timbulkan balik akidah tu, segala-gala ni dengan kudrat iradat Allah berlaku. Kalau bukan kudrat iradat Allah, sekelumit tak bergerak, sekelumit tak berlaku. Ke dah terapung semua? Ke lapar? Lapar. Okey, cukup dah tu. Ustaz, ada satu
selalu kita sebutkan kalau dalam ucapan atau sebagainya tu, kita selalu sebutkan yang baik itu datangnya daripada Allah. Itu dah syarah masa penawar bagi hati. Baik dari Allah, buruk dari kita. Sebab apa? Haram sandarkan buruk keji kepada Allah. Buruk, keji, maksiat, musibah yang kita sebut tadi tu. Jahat, buruk, musibah, semualah yang tak elok tadi tu. Nah, kita kata ni Allah, mulut kata kita tu haram. Jangan sebut kat mulut, benda tu simpan duk dalam akidah. Kalau yang boleh sebut kat mulut ni, benda keji, benda buruk, benda maksiat, benda haram, benda kufur, benda mungkar, musibah, sandar pada Allah. Sebut kat mulut, boleh dalam majlis taklim, dalam kuliah akidah. Kerana apa? Nak menerangkan ilmu aqaidul iman. Boleh. Saja sebut dalam kereta, kat warung ni, yang buat ni Allah bang, saya belajar ni. Konon nak tunjuk pandai dengan lelaki dia. Berdosa cakap begitu. Haram maksiat lidah. Sebab tu kita sebut baik dari Allah, buruk dari kita. Itu dalil daripada surah An-Nisa. Allah mengatakan pada Rasulullah SAW, jika ada yang baik menimpa engkau, maka itu dari sisi Tuhanmu, dan ada benda yang buruk menimpa engkau, itu daripada kecuaianmu sendiri. Kemudian ayat selepas tu ayat akidah. Mana? Baik buruk yang menimpa engkau adalah datang daripada sisi Tuhanmu. Baik buruk yang menimpa engkau hamba. Kalau situ pada Rasulullah SAW lah. Maksudnya Allah nak mengatakan pada hamba, baik buruk yang menimpa engkau dari sisi Tuhanmu. Tu akidah. Akidah duduk dalam lah. Surah An-Nisa juga. Kalau tak erti baca ayat An-Nisa ni lepas tu ayat ni macam berlawan. Al-Quran tak betul, kapi. Akidah dan syariat. Sebab tu kena memahami tafsiran tu daripada pemahaman ulama. Kalau baca sendiri terjemah An-Nisa tu, macam berlawan ayat ni dengan ni. Tantang Quran ni salah cetak ke, Quran tak betul. Kafir, murtad, Quran tak betul. Faham ya? Jadi ayat tadi tu ayat syariat yang mengajarkan adab pada kita. Last, ada soalan tanya, dia kata apa? Ustaz, kalau kita kata yang buruk dari kita, yang buruk, yang baik itu datang dari Allah, yang buruk juga dari Allah, tapi dengan kelemahan kita, haram, berdosa juga. Kenapa? Awal-awal sebelum sebut lemah diri kita, kita sebut buruk dari haram. Konon nak nunjuk tauhid. Penerangan tak apa, dah hujung kuliah, hujung ceramah jangan sebut gitu. Yang baik dari Allah, yang buruk juga dari Allah, tapi kelemahan sebelum sebut tapi itu kau tak sandarkan buruk pada Allah. Buruk dari kita. Kalau nak tahu buruk dari Allah pada bab akidah, dalam perbahasan aqaidul iman sebutlah. Ni nah. Kontroversi penggunaan perkataan Tuhan itu adalah God. Saya nak kaitkan dengan perkataan ilah tadi. Perkataan ilah. Boleh tak kita kata there's no other God except Allah? Boleh, itu bahasa Inggeris. There's no other God except Allah. If you use the English language, God dekat situ maksud apa? Memanglah Allah. Maksud kata dia kata there's no God except Allah. God situ dengan maksud ilah kalau pada sudut sembahan. God situ maksud Rabb kalau pada sudut mentadbir, mencipta sekalian alam. Jadi God ni umum. Dia macam perkataan Tuhan lah. Kalau kita kata tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang mana? Ilah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir, mencipta sekalian alam. Tuhan yang mana? Rabb. Semua Allah. Jadi Tuhan dengan God ni bahasa yang umum. Ilah pun God, Rabb pun God. Ilah pun Tuhan, Rabb pun Tuhan. Jadi bahasa Melayu, bahasa Inggeris ni dia umum. Jadi bila nak ambil pada yang khusus pemahaman, bahasa Arab. Ilah apa? Rabb apa? Boleh? Oh my God tu
Oh my god, kadang nak ringkas OMG kadang kan. Harus sebut God tu selama mana yang dia meyakini God tu Allah. Tak perlu kita tafsirkan pada Rabb atau ilah, tak perlu. Situ ayat tu ayat umum. Nah, kalau kata there's no God except Allah tu, Allah dengan maksud yang kata sembahan itu ilah. Nah, Tadi Ustaz kata tentang alam, jin, manusia dan malaikat. Tapi bukankah itu kita masukkan dalam kategori makhluk? Alam, ni kalau kata makhluk, alam ni makhluk, alam, hadis, bukan hadis Rasulullah tu, hadis baharu ni, benda yang baharu yang dicipta. Kalau pada umum, semua tu ciptaan Allah, makhluk. Alam makhluk lah. Alam makhluk. Nah, yang kata apa, bila kata cikgu tanya tadi, bukankah jin, manusia dan malaikat itu makhluk? Sekalian makhluk, sekalian alam lah tu. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha mentadbir lagi maha mencipta, sekalian makhluk. Makhluk yang mana? Yang berakal 3 tu. Pelbagai. Jadi tafsiran pertama tu kan dia sebut makhlukin ke alamin. Tu kata kita alam yang berakal. Tapi kalau kata tu makhluk, alam tu makhluk juga. Alam ni maksud dia apa? Ambil pemahaman ni. Alam adalah setiap selain dari Allah. Tu alam. Bukan Allah je, alam namanya. Dan makhluk dengan maksud ciptaan. Selain daripada Allah, semua makhluk kan? Semua ciptaan. Tu banyak nama kan? Jadi kalau nak kata malaikat, jin, manusia tu makhluk. Tapi pada sudut ayat Fatihah, surah Fatihah ayat 2 tu, yang dimaksudkan dia tak pergi sebut kepada makhluk, dia pergi sebut kepada alamin tu, iaitu alam yang berakal tu. Makhluk bukan makhluk, malaikat, jin, manusia. Situ nah. Setengah ulama kata malaikat tu tak masuk. Itu ada khilaf. Yang sepakat ulama manusia dengan jin. Malaikat tu ada khilaf lagi. Boleh? Makhluk lah tu. Terjemahan ayat kedua, alam tu, alam menurut tafsiran pertama lah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha mentadbir lagi maha mencipta, sekalian alam, iaitu manusia, jin, malaikat. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, berbagai alam. Tafsiran ketiga, baru kita sebut makhluk tu, zat makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk. Nah, tiga maksud. Jadi hajar-hajar ibu-ibu, muslimin, muslimat sekalian, bila perkara ni kita faham, bila kita pergi sifat-sifat yang lain, kita jadi kukuh dah. Kalau saya tak ngulang, sebab saya teringat, ni aku ada sebut kat Uda ni, tapi bila tanya macam tak berapa kan, yelah kuliah sebulan sekali gitu. Saya saya rasa tak apa pun saya ngulang tu. Kenapa? Kalau saya duduk, dah belajar lah ni, dah belajar, saya menting diri saya sendiri. Nanti bila tiba pada sifat-sifat yang ni apa semua, macam tak berapa lah. Nampak memperkukuhkan pemahaman kita. Ni bawah tak kukuh, kita sibuk bina yang atas dah condong. Belum roboh lagi. Astaghfirullahaladzim. Jadi ingatlah, segala revision kita tu pahala besar belaka. Jadi cukup sekadar tu. Ingatlah, segala yang mawujud tu kita tengok, kita melihat Allah. Kita melihat itu semua dari Allah belaka. Dia suruh ingat, dia kata apa? Hendaklah ingat pada Tuhan Allah. Bukan suruh sebut. Kalau benda baik sebut kat mulut tak apa lah. Benda jahat, benda mungkar, maksiat, ingat sahaja, bukan sebut di mulut. Nanti kita habis sifat pertama, nanti kita masuk pada sifat yang kedua pada kuliah akan datang, qidam. Wallahu a'lam bissawab. Ada sedikit doa-doa ni akhir kuliah lah nanti.
InsyaAllah nanti kita nak doa sekarang. Doa sekarang kita doa dengan doa makan sekali. InsyaAllah. Jadi insyaAllah ini ada doa. Jadi kita tangguhkan dulu kita punya majlis sementara menyambung pada sesi yang kedua. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mendoakan kepada Puan Hajah Hamimah Usman di atas sambutan hari lahir beliau pada 12 Julai 2026 hari Ahad yang lalu. Didoakan agar diberkati umur beliau, diberkati akan kesihatan beliau, diberkati akan rezeki beliau, diberkati ilmu dunia dan akhirat beliau, diberkati silaturahim dengan saudara mara dan sahabat handai beliau. Dan doa ini juga kita limpahkan kepada sekalian yang hadir di dalam majlis pada pagi ini, ya Allah. Maka ya Allah, kabulkanlah dengan berkat Sayyidi Syekh dan berkat keagungan Nabi Muhammad Sayyidina Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillah wa ala barakatillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang mendoakan saya. Sebenarnya saya seorang sahabat lahir